Ini bukan handsome boy, ini asam boy. Mana pula si budak Aina ni? Biasa waktu macam gini dia dah keluar office lah. Tamilah, kau tak ada line kepala otak. Kalau aku ni nak scroll TikTok, tak adalah orang tengok aku ni awkward sangat, sorang-sorang. Aduh, boleh pula tak ada line. Mana pula line ni? Aduh, ke internet aku habis ni. Aduh, internet habis ke tak ada line ni? Aku rasa internet aku habis ni. Mana line? Bukan ni setinjak ke? Ni macam dah ada balik macam dah ada sikit ni. Bukan kot. Tu macam Aina je tu. Yelah, aku rasa tu Aina lah. Aku cam bumper dia tu. Mana pula dia pergi ni? Aina. Tak ada rezeki nak jumpa ni. Mana ni, atas bawah? Jauh berlari. Jangan tinggalkan auramu di sekelilingku. Biasalah, exercise sikit lama-lama boleh kurus. Tapi siapa cakap saya lari? Saya berjalan je rasanya tadi. Awak mengah sebab kejar cari saya tadi kan? Tolong sikit, saya cari kucing saya yang hilang lah. Mana kucing Jujur saya? je lah, awak kejar saya tadi. Dah awak tunggu. Saya datang lah. Perasan. Saya memang perasan. Saya baru perasan yang bidadari tu ramai, bukannya seorang. Awak nak samakan saya dengan perempuan yang awak pernah kenal lah. Tapi bidadari yang tak bersayap tu cuma satu. Ni, tengah pandang. Kan ku curi Klise. By the way, saya tak tunggu awak tadi. Saya patah balik. dan ku culik Kenapa? cintamu, oh oh, macam ku larikan lirikmu. Lele. Kau Banyak tak sangat layan drama perasan di video. aku sukamu. Dari dulu lagi kau simpan hatimu. Alhamdulillah. Terima kasihlah belanja makan tadi. Dah 2 kali awak belanja. Amboi, bunyi apa tu? By the way awak, dah 3-4 kali kita jumpa kan? So, Aina. Sekarang ni zaman akhir zaman. Zaman gadget, zaman teknologi. Dah boleh kot passing nombor kat saya. Senang lah apa-apa saya nak roro awak kan. cari IG saya dulu. DM, lepas tu barulah ke next step. Itu pun nak kena ajar. Zaman bila siap try kat IG? Orang sekarang, zaman sekarang ni gentle. Minta depan. Habis tu sekarang awak minta depan-depan, dapat tak? Tak. So, sometimes it's too privacy to share our number to someone that we don't even know. Sometimes it's less in love, but sometimes it's hurt instead. Tu lagu awak. Awak pun lagu tadi le Caca speaking. Tadi bukan lagu lah. Oh, bukan 你还要学办法，怎样要追求女生？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10第4番啊，你講嘅冇問題的咯。 Itu mengira. Dah lah, jumpa lagi kalau ada rezeki. Saya kena balik dah ni. Okey? Macam mana kita nak jumpa lagi? Macam mana awak buat tadi? Easy girl. Dia macam ni lah. Kalau ada jodoh, kita pasti akan jumpa lagi. Harap tak jumpa. Jangan terlalu selesa dengan keputusan yang awak baru je sebut.
Sebab takut awak plan nak melepaskan. Rupa-rupanya sangkut. Cari aku dalam mimpi, I don't want much to say. Ramai jadi salah station, yang lawan sebut satu word. Balik my vibe, pick up my phone, dia kita tak vibe. Baby, it's fun, I bet you but Come on lah, ni is lah, istinja. Jejaka idaman Malaya. Mana-mana perempuan yang dia try dekat Kuala Lumpur, dekat Cyberjaya, dekat Johor, dekat Penang, ke Terengganu, tak pernah dapat. Semuanya reject. Come on lah Gua bukan nak cakap apa lah. Dia kalau dia nak, dia nak. Kalau dia dapat, dia dapat. Kalau tak dapat, dia tak dapat. Dia akan terus buat. Macam mana kata sekalipun, dia akan terus menyelam dan buat dan terus sampai dia dapat. Tapi itulah, bukan nak cerita apalah kan. Kadang-kadang macam tak logik kan. Tapi itulah. Rupanya kereta dia yang berbunyi tadi. Ingat kereta orang lain. Aku bercakap seorang-seorang rupanya. Tapi tak apa, ada CCTV ke? Tak ada kan. Risau dia ingat aku gila pula nanti. Tapi itulah, aku nak sambung sedikit. Ada siapa-siapa nak dengar? Oh, tak ada. Duduk balik. Tapi dah tak ada orang, siapa nak dengar kan? Dah tak bagi salam, tak ada bye, terus gerak macam tu je. Ada jodoh pasti jumpa lagi ni. Panjangnya goreng Panjangnya goreng. Benda tak ada dalam skrip. Jangan banyak-banyak. Ada jodoh pasti bertemu lagi. I told you. Try kejar kalau dapat. Dengan Myvi awak ni. King ni bos. Okay.